khususnya di kawasan Parlimen. Belum selesaikan masalah kera ni. Di luar. Dalam tak apa. Di luar. Saya minta pencerahan sikit, Tan Sri. Tajuk apa tu? Tajuk ni lah. Tajuk kera juga. Tak, lebih kurang kera juga lah. Boleh lah. Boleh lah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya sangat setuju lah dengan Tan Sri Yang Dipertua. Dan saya ucap terima kasih kerana Tan Sri telah mengarahkan kepada semua ahli parlimen kita ni supaya buat pemeriksaan kesihatan. Dan saya juga kalau Tan Sri boleh arahkan untuk jaga kelestarian alam ini, satu pemeriksaan mental ataupun kita panggil bipolar mental disorder ini, kalau boleh buat kepada semua, termasuk kera di luar pun kita jaga, dalam chamber ni pun kita jaga supaya kita lihat orang akan lebih. Kalau kena kat saya pun saya terima Tan Sri, tak ada masalah. Jadi kalau boleh buat keluar arahan untuk buat check thoroughly bipolar mental disorder ni, saya rasa saya agak sokonglah Tan Sri. Baik, kita akan pertimbangkan pandangan pendang. Mungkin juga kita mulakan dengan pendang dulu. Baik.